Hello gang, selamat kembali ke channel saya Supersonic. Hari ini kita kembali lagi dengan Sky Factory 4. Pada hari ini seperti yang korang boleh lihat, saya telah tukar shader, double shader. Dan saya telah buat banyak pokok, nampak tak? Yang korang tengok lah. Dan saya tambah lagi 3 pokok baru, iaitu redstone, tin dan lapis, dan juga sugarcane. Saya telah buat sugarcane farm. Dan di bawah ni saya akan buat mob farm. Tapi nampak lagi lah, nak siap. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi dengan series ni. uh, pada minggu lepas saya telah dapat dalam satu lab. Kalau lah hari ni saya dapat 2 lab. Nak berbaloi lah kan. Okay. Jadi mula-mula kita perlu buat pokok baru. Kalau boleh lihat, kita perlu buat pokok lab. Okay. Cara untuk buat pokok lab adalah kita amber. Dapatkan lab amber, kita sand, lapis, potiphar resin dan iron resin. Okay. Potiphar resin kita dah ada. Dan pun kita dah ada. Dan iron pun kita ada. Kemudian kita perlukan lapis. Jadi disebabkan kita sudah ada pokok lapis, kita boleh buat lah lapis. Nampak tak? Saya AFK agak lama lah. Sekarang korang nampak. Nampak tak? Banyak pokok dah dapat. Jadi kita mula-mula kita perlukan lab. Kita dapat lab. Let it go. Kedua kita perlukan lab sapling. Untuk dapatkan lab sapling, kita perlu tuan molten lead ke dalam dark oak sapling. Okay. Mula kita bakar dulu. Dapatkan dark oak sapling. Bukan coal sapling. Coal sapling. Dan kita basuh coal sapling ni untuk dapatkan dark oak sapling. Okay. Dengan dark oak sapling letak dalam ni, kita tuang lead. Okay. Sekarang kita dah dapat lead sapling. Okay. Kita kena tumbuhkan lead. Dan kita kena buat gold ataupun silver. Jadi kita buat silver dulu. Okay, untuk dapatkan silver, kita perlukan mineral sapling dan molten silver. Jadi untuk dapatkan mineral sapling, kita perlukan lapis dalam air. Mineral. Dan kita perlukan silver amber. Silver amber kita perlukan resin, lead, tin dan light grey dye. Sekarang kita dah dapat silver amber. Seperti biasa, silver amber kita bakar dan resapling. Oh, cantik juga. Okay. Crystalline mineral chunk. Okay. Jadi dengan pokok mineral ni kita letak
Kita ambil silver. Okay, dengan pokok silver ni kita kena tanam. Dan sekarang kita kena buat pokok gold. Tapi sebelum tu kita buat blue slime dulu. Okay, untuk dapatkan lapis perlu ambil pokok lapis lah. Lapis. Kemudian milk. Kita ambil dekat lembu tu. Okay, milk. Kita letak dalam ni. Kita dapat pokok slime. Pokok slime ni kita kena tanam kat atas blue slime dirt. Untuk dapat blue slime dirt kita perlukan light blue dye, milk dan dirt. Okay, blue slime dirt. Okay, blue slime dirt ni bolehlah tanam pokok slime. Jadi kita dah dapat slime. Sekarang kita kena buat green slime dirt. Green slime dirt. Cactus. Milk. Kita dapatkan cactus. Cactus. Cactus seed. Kita dapat cactus seed. Grindstone. Cactus seed. Okay. Grindstone kita perlu stone dengan stick. Grindstone dan grindstone. Jadi dengan grindstone ni kita letak sand and gravel bone sand. Okay. Dan kita ni. Okay. Let's see. Kita tanam ni. Letak dekat sini lah dulu. Okay. Bone meal dia. Okay. Milk. Dan dengan milk ni green slime dirt. Dah lah green slime dirt sebab kita dah ada blue. Okay, kita perlukan gold. Gold amber. Gold amber kita perlu red, yellow dye, sand, iron dan lead. Gold amber. Okay, seperti biasa gold ni kita bakar. Dan daripada gold tu kita letak dalam oak sapling. Oak sapling. Gold ni. Gold.
wang. Jadi kita guna gold ni, dapatlah gold sapling. Okay. Dan daripada gold sapling ni, kita boleh buat diamond sapling. Untuk buat diamond sapling, perlukan lapis, gold dan silver. Kita dah dapat diamond sapling. Free is forever. Okay, sekarang kita dah dapat diamond. Nice. Okay, daripada diamond ni bolehlah buat yang lain-lain. Cuma tu buat sambung. Okay, kita dapat diamond. Kita dah siap. Tak siap lagi. Kita buat diamond. Okay. Sekarang kita buat diamond. Okay, dengan ni kita dah boleh buat diamond ingot. Please to diamond. Okay. Kita dah buat semua yang ni. Ni nanti saya akan buat sendirilah. Ni bacon dough. Jadi kita dah siap lah bahagian ni. Kemudian kita buat perkara yang tak ada dalam ni, iaitu kena buat osmium sapling. Yang kita perlukan osmium lah. Ya, osmium. Kalau bakal osmium sapling, kita buat osmium, iaitu iron per quartz nickel. Kita perlukan nickel dahulu. Okay, untuk buat nickel kita perlukan cocoa bean, sand, petrify dan bone yang kita dah dapat. Nickel ni kita tuang dalam iron sapling terdapat. Anda sudah dapat nikel. Okay. Yang kedua kita perlukan copper. Kita dapatkan copper. Kita perlukan red sand, petrify sand. Red sand kita perlukan blood plus sand. Pun red dye dan sand. Okay. Block senang je. Block kita put dalam. Jadilah block. Okay. Okay. Kita sand. Sand.
Lagi pula. Redstone. Boleh MB block. Okay. Kalau ni. Okay. Redstone. Jadi dengan redstone ni. Clay, Defy dan sand. Clay kita dah dapat. Jadi copper ni kita letak dalam spruce. Sekejap lagi. Okay. Yang kedua kita quartz. Kita dapatkan quartz. Ada quartz, ada red. Dapatkan ada red sapling. Kita dapatkan ada red sapling, kita perlu ada red, gold, diamond, redstone. Kita ada red, kita perlukan atas redstone amber. Okay gang. Okay. Boleh kita buat netherrack. Wow, copper tu bertukar menjadi benda lain. Kita kena buat lagi copper. Kan? Netherrack kita dah ke dalam laut. Oh shit! Lava dalam. Dengan lava. Kita dah dapat netherrack. Okay, netherrack ni sapling. Golden. Netherrack sapling. Netherrack. Quartz. Dan emerald. Kita boleh lihat soul stand, magma, slime. Blazing Patorium. Jadi kita pergi net. Pergi nether kita perlukan wheat, blaze powder, sugar dan milk. Okay, untuk dapatkan blaze powder, hidupkan nether, kita perlu pijak nether. Blaze powder ni kita boleh buat lah. Nether kit. Okay. Ini dengan nether kit. Makan. Yang ni. Okay, salah. Kita perlukan obsidian dan okay.
dah dapat ada kek. Jadi kalau kita makan kek ni ada itu episod kali ni kita dah habis. Jadi lagi dah dapat banyak lagi chest dan lain. Saya akan buat juga ni. Jumpa lagi.